dalam solat kita, sahabat. Apa-apa bacaan dalam solat itu, dalam solat kita itu kena faham dengan apa yang kita baca, insya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena faham dengan apa yang kita lontarkan dalam solat kita, supaya kita faham apa yang kita bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kita percaya kan, kita percayakan wujudan Allah Taala yang menjadikan seluruh alam dunia ni. Kita nak macam mana kita nak berdoa, kita doa atau solat dengan doa, macam mana kita nak berdoa pada Allah, sedangkan kita tak faham satu pun yang apa kita cakap, yang kita nak bagi tahu pada Allah Taala. Sahabat-sahabat semua boleh, insya-Allah dalam buku ni ada panduan, ada ditunjukkan, dia translatekan apa-apa yang sahabat-sahabat kena ada, apa perlu tahu, apa masuk-masuk perkataannya dalam solat kita tu, insya-Allah. Sahabat-sahabat boleh dapat dengan buku Fahami Bacaan Dalam Solat ni, asas untuk khusyuk kita ke solat.